Semua Bersatu tak komen, lantaklah isu ni. Kan? Sebab apa? Sebab lemah zahir dan batin. Kan? Lepas tu, saya dah cakap, nak penerangan parti ni, saya menjadi susah penerangan kepada Teng Chua ketika PKR menjadi parti sangat kecil. Kan? Kita buat macam mana? Kan? Saya kata, apa namanya ni, Abang Tian? Mudah je. Kan? Kita ada 30 orang MPT. Seminggu sekali satu MPT. Dan setiap MPT mesti well-versed isu. MPT ni kadang-kadang dia pandai bertanding. Tapi nak buat kerja, nak cari isu, nak apa semua, kita kena memahami benda itu. Tapi maknanya kita di peringkat ini yang punya kesedaran, yang ada fasiliti, yang ada boleh punya maklumat, kita tuliskan. Kita catatkan. Kita study kes itu. Okey ni, begini kes dia. Okey, kau pakar kes E je. Kau pakar kes B. Mesti ada kempen. Kan? Macam contoh ketika PH dulu, tiang apa namanya ni, tiang lampu AES je boleh jadi isu. Ada roadshow. Kan? Bahagi Mahfuz AES. Mahfuz dengan apa namanya ni, Jaafar ahli parlimen Sikh. Kan? Kemudian apa namanya ni, Firdaus Jaafar, saya minta maaf, Firdaus Jaafar, kawan saya, Ustaz Firdaus Jaafar, kan. Kemudian Hatta, minyak protes baju merah, okey, Hatta, kan. Lepas tu Teresa Kok, isu tol. Saya tahulah sebab saya terlibat dalam sebahagian tu. Okey, hari ni kenapa tak ada? Benda-benda tu tak ada. Mana tak ada? Sehingga orang merasakan bahawa Perikatan Nasional ini tidak memperjuangkan isu rakyat. Sehingga akhirnya lihat PAS terkapai-kapai. Saya sebut, saudara, orang kata kenapa tak salahkan PAS, kenapa salahkan Bersatu ni? Analisis saya. Saya ni bukan satu hari dalam pembangkang dan bukan satu hari dalam politik.